خير ما أحييكم بتحت الإسلام وتحية الإسلام بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمتي فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبه بدأنا ولو عبدنا غيره لا شقينا. يا حبذا ربا وحبا لنا وحبذا سيدنا محمد هادينا لولاهم ما كنا ولا بقينا. الله يا شاكر يا شكور، الله يا عفو يا غفور، الله يا عالم يا خبير، الله يا فتاح يا بصير. لا تحرمنا فتحك المبين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفقه قولي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. Apa khabar tuan-tuan, perempuan, para ibu, para ayah, saudara-saudari yang dirahmati Allah? Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita bil khair, dengan kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah nakkan dia baik. Baik agamanya, hidupnya baik, amalnya baik, dunianya baik, akhiratnya baik, segala-galanya baik belaka. Allah memberikan yufaqihu fid din, faham agama. Sebab itu sidang hadirin hadirat, para ibu, para ayah, saudara-saudari yang dirahmati Allah, faham ni kurniaan Allah. Tak ada orang boleh mendabik dada dia boleh bagi orang faham. Tak ada. Kerana faham ni kurniaan daripada sifat Allah, iaitu iradah Allah dan kudrah Allah. Dalam tauhid ni kudrah sifat ma'ani Allah, iaitu Allah yang maha perkuasa. Hasil sifat perkuasa Allah tu, Allah maha berkuasa. Dan sifat iradah Allah tu maha berkehendak. Dengan hasil sifat Allah maha berkehendak tu, adalah maka Allah itu maha berkehendak. Sebab itu di antara kudrah dan iradah Allah, kudrah tu Allah yang maha berkuasa tadi, dan iradah tu Allah yang maha berkehendak. Iradah tu maknanya ketentuan Allah, sifat yang menentukan. Sebab itu kudrah tu hasil daripada ketentuan Allah tu, maka Allah kun fayakun. Jadi maka jadilah. Sebab dalam surah Yasin kita baca, innama amruhu idza arada syai'an. Nampak? Innama amruhu idza arada dulu. Arada tu ketentuan Allah, kehendak Allah, kehendak Allah. Kan? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun tu kudrah Allah. Kita selalu minta kudrah Allah.
Ya Allah bagilah aku ini, ya Allah bagilah aku ini. Kita tak minta kehendak Allah. Ya Allah, jika kan doa Nabi Yusuf, jika kau berkehendakkan aku bebas, maka bebaskan aku. Jika kau berkehendakkan aku dipenjara, penjarakan aku. Kan kita kena doa kehendak Allah tu, sebab kehendak Allah tu ketentuan terhadap kudrah Allah Subhanahu taala. Jadi yang bagi faham ni kehendak Allah. Maka Allah bagi faham. Sebab itu dalam hadis Nabi itu, may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah berkehendak baik, yufaqihu fid din, maka Allah akan bagi, kudrah Allah tu bagi faham dalam agama, insya-Allah. Sebab tu kalau misalnya kata koklah bila kita mengaji-ngaji ni kan tak faham terbedik mana tak apa. Terbedik-bedik tu pun dapat pahala, terbedik-bedik tu kan. Anda tak sampai lagi, sebab faham tu bukan hari ni boleh faham. Kadang-kadang ambil masa. Kadang-kadang ambil masa. Memang begitulah Imam Syafi'i sebut dalam bentuk ilmu ni, zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irsyadun ustazun wa tuluz zaman. Mana dalam bentuk ilmu ni, zakaun mesti ada kecerdasan, lepas tu mesti ada ijtihad, kesungguhan. Ijtihadun kena ada kesungguhan, mujahadah. Wa hirsun, keinginan yang kuat nak belajar, nak mengaji. Wa bulghatun tu bekalan. Ada bekalan fizikal, ada bekalan rohani, mental, kebendaan dan sebagainya. Kitab pun dikira bulghah, catat pun kira bulghah. Sebab ilmu ni ibarat binatang liar. Ulama sebut, Imam Syafi'i juga sebut, al-ilmu kasiyad. Ilmu itu ibarat binatang liar. Qayyid ilm bil qalam. Ikatlah, kalau ikat binatang liar ni dengan tali, maka ikatlah ilmu dengan pen. Yang seterusnya Imam Syafi'i sebut tadi, wa bulghatun bekalan, irsyadun ustazun, bimbingan guru, wa tuluz zaman, panjang masanya. Jadi insya-Allah kita sambung pembacaan kitab solat praktikal sempurna yang disusun oleh Al-Fadhil Ustaz Muhadir bin Haji Jul, muka surat 24. Muka surat 24 kita malam ni, iaitu perkara yang berlaku belum sembahyang lagi ni, ketika kita sedang berdiri. Dalam tajuk besar yang pada awal tu kan, iaitu ketika salat kan, kita berdiri betul tu kan. Maka kita masuk yang kedua, setelah berdiri betul, melafazkan niat. Iaitu talafuz bin niyah. Muka surat 24. Baik. Perbahasan dalam mazhab Syafi'i ni mu'tamad. Hukumnya sunat hayat. Sunat yang kalau kita tinggalkan, sunat hayat ni, contohnya kalau lafazkan niat, kita tak sebut lafaz ni pada bibir kita, lidah kita, ianya tidak disunatkan sujud sahwi. Sebab sunat hayat berbeza dengan sunat ab'ad. Sunat ab'ad, sunat yang kalau kita tinggalkan perbuatan-perbuatan atau perkara-perkara sunat ab'ad, maka sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi pun hukum dia sampai kiamat tak pernah jadi wajib. Sampai kiamat dia tetap sunat. Jadi ini sunat sujud sahwi sebab terlupa, kerana tertinggal. Sunat sujud 2 kali. Kan kita sujud sahwi itu sujud 2 kali. Memang sujud ni memang 2 kali. Sujud syukur je sekali. Sebab itu ulama bahas sujud syukur ni sujud yang berlaku luar solat. Kan. Jadinya dalam bab melafazkan niat, mu'tamad di kalangan imam-imam dalam mazhab Syafi'i mengatakan sunat hayat atau sunat hay'ah.
Ya, ini sunat yang kalau kita tertinggal, terlupa melapaskan niat pada bibir kita, maka sunat sujud sawi saja. Tidak disunatkan sujud sawi. Sebab sunat hayat, sunat yang dia tidak disunatkan sujud sawi. Tu. Baik. Dalam bab melapaskan niat ni ada menjadi polemik dalam masyarakat kita. Ada golongan yang tak bagi kita lapah niat sebab bid'ah. Pasal apa bid'ah? Pasal Nabi tak buat katanya. Ulama sebut dalam perkara meninggalkan apa yang Nabi tak buat, itu bukan hukum, tidak pernah dijadikan sebagai adillah syar'iyah, hukum syarak atau hukum fiqh, kaedah fiqh, tak ada. Sebab tak semua benda yang Nabi buat kita kena buat. Sebab ada dalam akidah disebut perkara khasais, perkara yang dikhususkan kepada Nabi, yang kita tak boleh buat. Contohnya, Nabi mengaku menjadi Rasul. Allah suruh Nabi mengaku jadi Rasul. Kalau kita disuruh buat apa yang Nabi buat, payah. Tiba-tiba kampung tu susun batu dua. Cikgu Jun dengar, ada pula mengaku Nabi. kan terkejut Cikgu Jun. Kan, sebab kata orang tu, pasal kena buat apa yang Nabi buat. Tak semestinya kena buat apa yang Nabi buat. Ada banyak benda yang Nabi buat kita tak boleh buat. Ngaku Nabi tak boleh. Tiba-tiba bila pula ada cerita kan, orang datang ke klinik Dr. Razi bagi tahu, malam tadi saya Isra' Mi'raj. Sudah. Tak boleh. Tak boleh. Pergi ceramah Isra' Mi'raj boleh. Kalau dia kata saya malam tadi pergi ceramah Isra' Mi'raj, itu boleh. Tiba-tiba dia kata bukan, saya pergi dengar ceramah, saya pergi Isra' Mi'raj tu, naik 7 langit, kata dia. Tak boleh. Buat apa yang Nabi buat tak boleh. Ada benda khusus yang ada pada Nabi yang kita tak boleh buat. Termasuk lagi puasa ad-dahri, puasa setahun. Puasa para Nabi ni puasa setahun, ad-dahri. Jadi kita tak dituntut puasa ad-dahri ni. Kita yang dituntut puasa sebulan. Puasa tu dah, lepas tu 6 hari sunat bulan Syawal kan, dapatlah pahala macam puasa ad-dahri, puasa setahun. Ada banyak benda yang kita tak boleh buat apa yang Nabi buat. Setelah semua anggota badan, bila sebuah anggota badan ni yang melibatkan soal rukun fi'li, perkara perbuatan fi'liyah, serta hati tenang. Hati ni perkara qalbiyah, dan bersedia untuk mendirikan solat. Sebab itu dalam melapaskan niat ni, belum lagi solat berlaku tak, baru kita bersedia, baru nak get ready nak semayang, maka lafazkanlah niat solat ketika itu. Bila anggota badan kita pun dah ready, hati pun tenang. Sebab itu dalam ulama sebut, bahkan ada dalam kitab Subul Salam, makruh kita bergegah-gegah ke tempat semayang. Makruh. Sebab dalam keadaan kita bergegah itu, pertama ialah nafas kita pun dalam khusyuk, tak khusyuk, sebab semput kan. Macam tu dalam keadaan yang apa kata orang Perak, kecah-kecoh, kecah-kecah bergegah-gegah, bergegah-gegah nak ke tempat semayang, maka hukumnya makruh. Maka keadaan kita dah tenang, badan pun dah ready untuk mendirikan solat, kita lafazkan niat. Jadi lafaz niat ni untuk supaya membantu apa yang diwajibkan niat tu dalam hati. Qasdun niyah fi qalbi, tempat niat tu dalam hati. Jadi mulut tadi kita sebut, sahaja aku semayang fardu Aisyah 4 rakaat, kan, itu menolong apa yang dalam hati. Permasalahan fiqh, jika seseorang itu mulutnya kata, ni saya kira semayang Isyak kan, mulut kata maghrib, hati kata Isyak, yang boleh pakai valid adalah hati, mulut tak boleh pakai. Sebab mulut bukan qasdun niyah, tempat niat.
Yang sabit yang dipakai niat hati. Mulut tak terpakai. Tapi kalau tujuan kita lafaz niat tu, usalli tu nak tolong hati. Kadang-kadang mulut cakap lain, hati ke lain. Kan. Sebab itu tujuan lafaz niat ni untuk membantu hati. Baik. Dalam permasalahan talafuz niyah, asas-asas dalam mazhab Syafi'i, sebelum kita tengok contoh tu, asas-asas talafuz bin niyah, melapaskan niat dalam mazhab Syafi'i ini, antaranya pendapat Al-Imam Ar-Ramli sebut dalam kitab Al-Muhtaj jilid 1 muka surat 437, kitab Nihayatul Muhtaj, mengatakan wa yundabun nutqu bil manwi qubailat takbiri liyusa'ida lisanul qalba wa li'annahu ab'adu 'anil waswas. Ni tujuan lafaz niat ni. Tujuan, kata Imam Ar-Ramli dalam mazhab Syafi'i, disunatkan melapaskan apa yang diniatkan sebelum takbir salat, takbiratul ihram, supaya lidah itu dapat membantu hati, supaya hati itu dijauhkan daripada ragu-ragu, was-was. Itu tujuan dia. Sebab ada orang dia tak masuk-masuk, kan? Usalli saja aku semayang, tak masuk-masuk tu. Makanya untuk orang awam diberikan adanya kaedah, sebab fiqh ni menyelesaikan masalah. Yang mencari masalah bukan fiqh. Fiqh ni menyelesaikan, ada masalah dia selesai. Jadi orang awam yang menghadapi kesukaran dalam dia nak was-was niat ni, tak masuk-masuk, maka adanya di sana dua perkara. Satu, muqarranah an-niyah, yang kedua muqarranah urfiyah. Muqarranah urfiyah ni lah untuk orang awam ni, yang mana dia boleh berniat sebelum semayang, ataupun ketika pertengahan semayang, ataupun di hujung-hujung Allahu Akbar tu pun masih valid lagi. Walaupun rukun semayang, lafaz niat bukan rukun. Beza lafaz niat dengan berniat. Lafaz niat ni sunat, dia bukan rukun. Tugas dia nak nolong hak rukun ni. Rukun ni lah yang berniat, tempat berniat dalam hati. Jadi satu sunat, satu lagi rukun. Sebabkan nak sempurnakan yang rukun, maka apa-apa perkara yang boleh menolong yang wajib ni, maka yang tak wajib pun jadi wajib. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, walaupun hukum dia sunat hai'ah, tetapi untuk membantu rukun ni dapat niat rukun, maka lafaz niat ni pun pada setengah ulama dalam mazhab Syafi'i mewajibkannya, walaupun hukum dia sunat hai'ah. Kaedah fiqh ni, ma la yatimul wajib fa huwa bihi illa wajib. Suatu tu tak wajib, tapi sebab nak jaga sempurnakan yang wajib, maka yang tak wajib tadi tu diwajibkan. Sebagai contoh, wudu, hukum dia sunat, bukan wajib. Tapi sebab nak semayang, wajib berwuduk dengan air wudu. Asalnya wudu tak wajib, tapi sebab nak semayang kan wajib. Semayang ni kena ada air wudu, kena bersuci. Maka ambil wuduk yang tak wajib tadi jadi wajib. Itu contoh. Contoh. Jadi bab lafaz niat tak wajib. Walaupun setengah ulama kata wajib dalam mazhab Syafi'i tu, wajib tu sebab kaedah fiqh tadi. Ma la yatimul wajib wa huwa bi illa wajib tadi. Macam wuduk tadi tu lah. Tetapi muktamad dalam mazhab Syafi'i oleh Asy-Syafi'iyah, lafaz niat ni sunat. Nak nolongkan rukun qalbi itu, niat tu, berniat tu. Itu sebabnya tujuan kata Imam Ar-Ramli menyebutkan supaya nak menolong hati, supaya dapat kita jaga atau jauh daripada was-was, ragu-ragu.
dalam risalah ketetapan Majlis Muzakarah Ulama Semelaya di Kepala Batah, Pulau Pinang, setelah merujuk kepada kitab An-Nihayah, At-Tuhfah, Al-Muhadzab, Al-Mughni Ibn Qudamah dan lain-lain dalam mazhab Syafi'i, talaffuz bin niyah, melapaskan niat adalah sunat. Sebabnya pertama, ia menolong hati untuk tetap, untuk lebih tetap untuk solat, bagi menjauhkan was-was, supaya hati itu tak libang-libu, tak berbolak-balik. Nak supaya semayang kita ni tak ada ragu-ragu, ada kacau, kawan terlupa rakaat keberapa ni, kan? Dan sebagainya. Yang kedua, tujuan talafuz niat ni, melapaskan niat ni, yang sunat hai'ah ni, tujuan dia memelihara pendapat dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan wajib bertalafuz. Sebab dalam mazhab Syafi'i, walaupun muktamad dalam mazhab Syafi'i kata sunat hai'ah lapas niat, tapi ada qaul yang mengatakan wajib melapaskan niat, sebab kaedah tadi. Yang ketiga, sebab apa kita lapas niat ni? Selain pada tolong hati kita supaya jangan ragu-ragu, supaya para ulama menjaga pendapat dalam mazhab Syafi'i yang mewajibkan lapas niat. Yang ketiga, qiyas kepada niat haji, seperti riwayat daripada Anas bin Malik berkenaan dengan niat haji. Sebab dalam niat haji, Nabi SAW melafazkan niat ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul labbaika umratan wa hajjan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku mendengar baginda Nabi SAW mengucapkan, labbaika, aku sengaja mengerjakan umrah dan haji. Hadis ini sahih Muslim. Dalam syarah Sahih Muslim jilid 8 muka surat 216. Sehingga kan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan dalam kitab At-Tuhfah bahawa usalli itu, sahaja aku semayang ini, diqiyaskan kepada haji. Lapas tu, Nabi pun melapaskan niat ibadat haji dan umrah, maka qiyas dalam mazhab Syafi'i merupakan antara yang disebut sebagai adillah syar'iyah, hukum hakam dalam mazhab Syafi'i. Qiyas sebab dia sumber yang disepakati ada dua, Quran dan hadis. Ijtihad yang disepakati pun ada dua, ijma' ulama' dan qiyas. Sebab ada ijtihad yang tak disepakati. Ada yang istihsan, istihsab, syadu zira'ah, syariat Nabi-Nabi dulu, syar'u min qablina, ada ahlul Madinah, qaul ahlul Madinah, macam-macam lah. Jadi yang tu tak disepakati, tak apa. Kita nak fokus kat lapas niat. Baik. Dalam kitab Fiqh alal Madhahib Arba'ah, fiqh 4 mazhab, Syekh Abdul Rahman Al-Jazairi juzuk 1 surat 205 menyebutkan disunatkan melapaskan dengan lidah akan niat, iaitu niat salat, seperti dia mengucap dengan lidahnya. Sebagai contoh, usalli fardhu zuhri, sahaja aku semayang fardu zuhur, kerana pada yang sedemikian itu peringatan bagi hati, iaitu dengan melapaskan niat boleh mengingatkan hati akan perbuatannya mendirikan solat itu. Sebab itu ada sahaja aku semayang, itulah qasad. Makna qasad itu sahaja aku semayang. Qasad ni di antara pembentukan daripada maksudun, sesuatu yang dimaksudkan. Kan kalau kita baca ayat Quran ke hadis, maksudnya itu kan. Jadi maksud itu
Daripada perkataan qasad itu pun daripada boleh kita fahami sebagai satu yang dimaksudkan. Sebab itu sahaja aku. Dan hukum ini, hukum melapaskan niat di lidah tu, disepakati di sisi mazhab Syafi'iyah dan juga mazhab Hanabilah, mazhab Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ini melapaskan niat, hukumnya sunat pada mazhab kita, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanbali. Bagi mazhab Maliki dan Hanafi, melapaskan niat tidak disyariatkan pada salat, melainkan melainkan apabila adalah orang yang salat itu ada masalah was-was. Dalam mazhab Maliki dengan Hanafi, kalau orang tu ada masalah was-was, maka sunat dia melapah niat. Dalam mazhab lain, dalam mazhab Maliki, hukum melapahkan niat bagi orang yang tidak was-was dihukumkan khilaful aula. Tetapi bagi orang yang was-was disunatkan dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Hanafi, melapahkan niat adalah bid'ah, tetapi dipandang baik bagi orang yang ada was-was untuk menolak was-was, iaitu bid'ah hasanah. Jadi itu tuan-tuan, boleh kita faham dalam mazhab kita sunat hai'ah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun ada yang mewajibkan melapah niat ni. Tetapi dalam mazhab Hanbali, ia pun disunatkan. Sama ada dia ni ada was-was ke tak was-was ke, disunatkan. Mazhab Maliki dengan Hanafi, dia dalam bab orang yang ada was-was disunatkan, tetapi tidak kepada orang yang tidak ada masalah was-was, ragu-ragu. Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Al-Imam Ar-Ramli dalam kitab Tuhfah jilid 2 muka surat 13, di mana Imam Ibn Hajar Al-Haytami menyatakan bahawa hukum melapahkan niat itu sunat sebelum takbiratul ihram. Takbiratul ihram, takbir yang memisahkan perbuatan luar semayang dengan dalam semayang. Kalau luar semayang kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh bercakap. Dalam semayang tak boleh lah. Makan dalam semayang batal, walaupun sebutir nasi. Begitulah minum dalam semayang batal, bercakap dalam semayang batal. Jadinya bila kita melapaskan niat sebelum takbiratul ihram untuk lidah menolong hati dan agar keluar daripada khilaf ulama yang mewajibkannya, ini ada berlaku di kalangan Arab Ajam. Arab Ajam ni makna orang bukan bangsa Arab. Orang yang bukan bangsa Arab, dia memang tak biasa. Dia memang kalau sebut usalli tu macam tak ada rasa apa-apa. Macam kita lah kan, sebut usalli apa ada? Macam kita baca usalli, kita usalli. Semayang sebelah orang Arab. Orang Arab dengar, saja aku semayang. Saja aku semayang. Saja aku semayang. Marah orang Arab tu, dia biasa. Dia bahasa dia. Kita sebut usalli tu pun, kita sebut pun sekadar kita pun kadang-kadang tak apa faham macam orang, bukan bahasa kita. Tetapi kalau orang Arab ni dibaca Quran, dia faham sebab bahasa dia. Kita baca Quran, kadang-kadang ada orang baca Quran kan, ayat azab pun tak ada rasa apa, sebab tak tahu itu ayat azab. Kan, patutnya ayat azab ni kita kena takut, tapi sebab tak tahu makna, sebab bukan bahasa kita. Makanya jika sekiranya tanpa melapahkan niat menyebabkan sukar untuk istihdarul qalbi, menghadirkan hati, nak berniat kena hadirkan dalam hati, kan, maka sukar baginya untuk dia nak hadirkan dalam hati itu, maka sunat dalam mazhab Syafi'i melapahkan niat. Tujuan lapah ni nak tolong apa yang dalam hati. Walaupun mulut kita diam, mulut hati kita macam-macam, merewang, macam-macam kan. Tapi bila kita sebut tu, supaya
apa yang kita sebut tu menolong apa yang dalam hati ni supaya tak merewang. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dan Rawdatul Talibin muka surat 336 juzuk 1, antara yang berpendapat wajib talafuz biniyah ni, yang tadi saya kata ada qaul dalam mazhab Syafi'i yang kata wajib, adalah Syekh Abu Abdullah Az-Zubairi, yang mewajibkan dalam mazhab Syafi'i, mewajibkan lafaz niat tadi. Tetapi muktamad di kalangan imam-imam dalam mazhab Syafi'i mengatakan lafaz niat ni sunat hai'ah. Itu tuan-tuan. Mana dia bunyi? Pakai wayar-wayar apa ya? Jauh sikit. Dia jauh dah, okey. Oh, dia ni. Ada apa? Ke telefon? Telefon tak ada. Okey. Tahu. Boleh kot ya, dia itu memang begitu kan. Baik tuan-tuan, itulah bab melapaskan niat. Banyak dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i menyebutkan tentang hukum melapaskan niat ni sunat. Sebagai contoh dalam kitab Minhajul Talibin, Imam Nawawi sebut, dan niat itu qasdun niyah fi qalbi, tempat berniat tu dalam hati. Cuma melapaskan niat itu sunat, mengucapkannya sebelum takbir. Dan sunat mengucapkan apa yang diniatkan seketika. Mana jangan lama sangat. Termenung ni kan. Lama tu. Dia seketika sebelum takbir, supaya lidah itu dapat menolong hati. Dan juga kerana ada orang yang mewajibkan. Ini pendapat daripada Syekh Abu Abdullah Az-Zubairi dalam mazhab Syafi'i. Dan lapaskan niat ini sebagaimana yang dikiaskan kepada Nabi SAW mengerjakan haji dan umrah. Ini disebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juzuk 2 oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Al-Imam Ar-Ramli menyebutkan dalam kitab Nihayatul Muhtaj jilid 1, sunat mengucapkan yang diniatkan itu seketika sebelum takbir, gunanya supaya lidah dapat menolong hati bagi menjauhkan was-was dan jangan terlalu jauh daripada ulama yang memfatwakan kewajipan. Pakai itu. Baik. Ini tutup. Okey. Al-Imam Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj juzuk 1, sunat mengucapkan apa yang diniatkan seketika sebelum takbir pada lidah, lapaskan niat itu, gunanya supaya ucapan itu dapat menolong, menyegerakan niat dalam hati yang rukun tadi, supaya dapat menjauhkan ragu-ragu, was-was. Dan mengucapkan niat seketika sebelum takbir supaya bacaan dapat menolong hati. Syekh Zakaria Al-Ansari sebut dalam kitab Fathul Wahhab jilid 1. Jadi tuan-tuan, boleh kita faham dalam mazhab Syafi'i tentang talafuz niyah ini sunat hai'ah. Sunat yang kalau kita tinggalkan tidak sunat sujud sahwi. Okey. Dan contoh lafaz niat untuk solat zuhur, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Baik. Kalau dalam bab berniat rukun tu, usalli ni disebut sebagai qasad. Qasad. Sebab qasad ni qasdun dengan mana niat ni maknanya sengaja.
Sebab itu sahaja aku tu. Beda mana datang sahaja aku tu? Sebab qasad tu. Makna qasad adalah sahaja aku. Makna sahaja tu. Okey. Dan makna ta'arud iaitu fardu. Ta'yinnya pula zuhur, asar, maghrib, isyak. Dan tidak wajib, hukumnya sunat, menyebutkan berapa rakaat. Isyak 4 rakaat, sunat. Kalau tak sebut pun tak apa. Memang sampai kiamat isyak tu 4 rakaat. Lain kalau kita sebut qasar. Kalau kita sebut qasar, semayang contoh kita musafir kan, kita niatkan semayang yang 4 rakaat qasar. Maknanya zuhur 4 rakaat qasar, asar 4 rakaat qasar, isyak 4 rakaat qasar. Bila makna qasar, dia memendekkan 4 rakaat jadi 2 rakaat. Tak payah sebut 2 rakaat, tak apa. Saja aku solat zuhur qasar 2 rakaat, tak payah sebut 2 rakaat, tak apa. Sebab sebut rakaat itu sunat. Bahkan bukan setakat sebut rakaat sunat, bahkan sebut lillahi ta'ala itu pun sunat. Memang kita semayang ni memang kerana Allah. Memang niat dia kerana Allah Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya semayangku, ibadat nusukku. Ibadat nusuk ni, ibadat haji itu masuk ibadat korban, ibadat yang ada pengorbanan. Sebab itu dalam bab ibadat korban ni kan, orang yang menyembelih kalau dia tak niat lillahi ta'ala pun sah. Yang tak sahnya kalau dia berniat selain daripada Allah. Misalnya dia berniat kerana apa ke, tok pekor mana ke, baru tak sah menyembelih. Tapi kalau dia memang dia berniat, kalau dia tak niat lillahi ta'ala tu pun sah. Baca kalau disebut bismillah itu paling pendek sekali, sunat pun. Jadi sebab itu kalau dalam korban, ya, dia tak sebut lillahi ta'ala pun itu sunat, termasuk semayang. Semayang pun lillahi ta'ala tu sunat. Jadi insya-Allah akan datang kita akan perincikan lagi pembahagian berniat. Tadi pasal lapah niat ni, berniat. Di sana nanti barulah kita lihat, sebab ada ulama mensekalikan niat dengan takbiratul ihram. Ada ulama memisahkan takbiratul ihram rukun kedua, kemudian rukun yang ketiga niat, berniat. Dalam buku ni dia letak nombor 1 berdiri betul kan. Rukun kedua disebut sebagai lapah niat, rukun ketiga takbiratul ihram, rukun keempat berniat. Setengah dalam mazhab Syafi'i takbiratul ihram dengan niat sekali kan. Tapi dalam kitab ni dia letakkan takbiratul ihram rukun kedua, berniat rukun keempat. InsyaAllah akan masanya kita akan bahas, insya-Allah. Tapi malam ni cerita pasal melapahkan niat tu. Sepakat muktamad dalam mazhab Syafi'i sunat hai'ah. Walaupun ada kalangan imam dalam mazhab Syafi'i mengatakan wajib, sebab kaedah. Kaedah nak nolong hati itu rukun berniat, maka jadi wajib lapah niat. Itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Ada apa pula? InsyaAllah boleh kot ya? Boleh. Jadi kita nak lapah niat benda yang sebelum semayang. Sahaja aku semayang fardu zuhur, kerana isyak kan, sahaja aku salat fardu isyak 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sebab kita tak semayang lagi, boleh sebut bahasa Melayu. Tapi bila kita dah berniat tu kan, niat tu lintas hati je, berniat tu masukkan qasad, ta'arud, ta'yin, usalli fardhu isyak. Mengikut imam itu perbuatan, termasuk imam juga perbuatan dia. Sebab itu kalau ada orang kan, dia semayang seorang-seorang, tiba-tiba orang semayang belakang dia, macam mana nak ubah niat tak? Macam mana pula nak ubah niat? Perbuatan tu, mana perbuatan dia menjadi imam gitu.
Wallahu a'lam bishawab. Ada apa-apa? Kau lah nak tambah ke boleh juga. Ya. Takbir. Okey. Lepas takbiratul ihram. Lepas takbiratul ihram. Okey, takbiratul ihram ni lepas tu rukun qauli. Yang kita angkat tangan tu sunat. Sebutan takbiratul ihram Allahu Akbar. Jangan panjangkan. Yang tak boleh panjang, tak boleh Allahu Akbar. Ha tu ada mad waw. Allahu Akbar. Kalau tak bunyi ha, bahkan kalau kita memisahkan Allah Akbar, dia kena mualat, maknanya berturut. Allahu Akbar. Hu tu tak panjang. Kalau kita baca eja pun alif batik alif lam sabdu datik alam alif lam datik la ha depan hu Allahu. Hu tu kena baca. Cuma jangan panjang aja. Kalau kita baca Allahu Akbar batal. Tak sah takbiratul ihram. Sikit je. Tak apa. Jangan teruk sangat dah. Jangan qol-qolah kan. Allahu Akbar. Tu qol-qolah kan. Aku kata dia. Allahu Akbar. Tapi qol-qolah aja tak ada apa. Yang tak bolehnya menghilangkan huruf-huruf dalam lafaz takbiratul ihram atau menambah. Macam Allahu Akbar menambah waw. Atau dia panjang Allahu Akbar, dia tambah alif sebelum ra pun batal. Dan begitu kalau panjang alif awal pun tak boleh. Allah batal. Yang boleh panjang lam kedua. Lafzul jalalah Allahu Akbar. Tapi kalau Allahu Akbar ada sikit tu tak apa lagi. Tak mengubah huruf. Dia yang tak bolehnya menambah. Sebab tu nanti kita tengok dalam bab takbiratul ihram rukun kedua ni, dia ada menunjukkan contoh-contoh. Antaranya tak boleh menambah atau mengurang. Sebab perbuatan menambah huruf dan mengurang huruf akibat dia mengubah makna. Contohnya Allahu Akbar. Jadi Allah tu akbar panjang gendang. Jadi Allah tu gendang pula. Kalau panjang alif Allah kan panjang kan? Seolah dia bertanya apakah Allah itu Allah? Sebab dalam bahasa Arab dikira sebagai persoalan, istifham. Macam qul az-zakarain kan panjang kan. Tiba dia Allah katanya. Dia bertanya pula apakah Allah katanya. Dia ubah makna. Tapi ada lafaz-lafaz yang boleh nanti kita akan bahas bulan depan. Antaranya disebut Allahul Jalilul Akbar. Allahul Jalilul Akbar sah, tapi jangan kita buatlah. Penin orang. Ni kebenda pula ni. Tiba-tiba imam Allahul Jalilul Akbar katanya. Memang sah, tapi peliklah. Memang boleh, tapi tak boleh. Sebab selagi ada lagi lafaz jalalah dan ada lagi dikira Asmaul Husna, nama-nama Allah. Jalilul Al-Jalil itu nama Allah. Kan? Jadi kalau walaupun sah tak payah buat. Dia macam qiraat kan. Dia boleh qiraat. Tapi kalau dia nak buat boleh, tapi kena cerita ke orang. Takut nanti kalau tak cerita tiba-tiba dia baca Fatihah kan?
Contoh dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malaka Yaumiddin. Malaka dah lah sekarang Melaka tu dekat Negeri Sembilan dengan isu ni. Orang Melaka punya rupanya qiraat. Qiraat tu belum dengar imam baca wadduha dah ingat orang kampung. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu wal ula. Orang kampung kita kata dia. Orang motel Liverpool ke orang Parit. Jadi kalau nak baca dia kena cerita, saya hari ni nak baca qiraat wash. Qiraat wash ni macam orang Perak Botel. Ada qiraat ni ada 7, ada qalun, ada kumbun, kan. Kita pun baca qiraat. Jangan kita tak baca qiraat, kita ni baca qiraat juga. Qiraat al-Imam Al-Asim. Dan kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang tak baca qiraat ni yang Piramli punya cerita, Pendekar Berjalan Lapuk. Ramli baca tak bunyi langsung, itu tak diqiraat. Kan Sudain baca bunyi syair, Ajih baca bunyi Arab. Ramli baca tak bunyi langsung, itu tak diqiraat. Jangan pula tuan-tuan kata saya tak diqiraat, ai tak bunyi lah. Boleh tuan-tuan, insya-Allah. Jadi akan datang kita ada khusus panjang sebenarnya perbahasan tentang takbiratul ihram ni ada. Insya-Allah. Ada apa-apa lagi? Kau nak baca qiraat was ke? Ya? Was-was. Kalau orang tu sekali was-was, aku jangan pendek. Untuk lafaz niat. Tu sebab tu lafaz niat tu. Tak dia tak masuk. 3-4 kali buat macam tu. Sebab itu antara kaedah tu yang tadi kan. Antara kaedah yang ulama anjurkan, bila orang yang ada lafaz dia nak masuk tak masuk. Dia macam masuk tak masuk kan. Lepas tu dia masuk macam masuk kunci tu. Cari kunci tak jumpa, masuk lubang tu jatuh pula kunci kan. Kan jenuh nak masuk. Jadi bila dia lafazkan niat, sahaja aku kan sebelum sembahyang kan boleh cakap macam Melayu kan. Kalau cakap Arab, makan si Arab jarang. Sahaja aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat kerana Taala Allahu Akbar, terus angkat, terus pegang. Itu dikira muqaranah urfiyah. Sebab muqaranah urfiyah bagi orang awam yang ada masalah waswas ni sabit sebelum sembahyang, tengah sembahyang atau hujung-hujung lah minit tu. Ra tu antara Allah dengan ra tu Allahu Akbar tu, ra tu pun jadi muqaranah urfiyah namanya. Jadi kalau orang ada masalah, dia lapar aja sahaja aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat kerana Taala Allahu Akbar terus. Dia terus pegang, grab terus. Senang sebutlah, grab terus. Hati dia tu dah bagi sebab tadi kan dia niat sekali kan. Kalau tidak payah nak masuk. Dia sebut terus. dia tak masuk-masuk. Tak masuk-masuk. Dia macam tadi macam cari kunci tu. Masa dia sama dah. Dia boleh sebut sekali kan sini kan. Ini Allah dia sebut sahaja aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat. Allahu Akbar. Selesai. Tak jadi try. Boleh try. Nanti kalau orang jual ubat ni apa nama dia? Hasil orang pengalaman orang ni macam ni apa nama dia doktor? Testimoni. Boleh cerita testimoni. Buat kan saja aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat. Allahu Akbar. Masuk ni. Dia pasal tak masuk was-was ni pasal kosong. Terkosong. Benda kosong. Niat tu je pasal dia masuk satu-satu dan tu yang lambat yang dia nak masuk qasad ta'arud ta'yin kan. Dia memikirkan qasad tu apa pula qasad, aku lupa pula ustaz cakap malam tadi. Dia sebut tu dah kira qasad dah. Secara tak langsung bila dia usalli tu qasad kan. Fardu tu ta'arud, ta'yin dia isyak kan. Tapi bila dia hati tu nak masuk kan, payah kan. Dia sebut tu usalli fardal isya'i 4 rakaatin ma'muman li ta'ala Allahu Akbar. Ada tu. Saja aku sembahyang fardu isya' 4 rakaat Allah terus.
kan. Itu muqaranah urfiyah, nak nolong orang yang ada was-was ni, atau yang tak masuk kan. Jadi insya-Allah memang fiqh ni misalkan masalah. boleh tu je. Insya-Allah. Ada apa-apa? Kalau tak ada, kalau ada nanti boleh PM. PM tepi. Tapi kelojil baru saya jawab. InsyaAllah. Jadi kita tangguh dengan baca doa insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya musabbibal asbab wa ya fatihal abwab wa ya sami'al aswat wa ya qadiyal hajat ويا مجيب الدعوات اجعلنا من الناجحين. اللهم احرمنا لذة معصيتك وارزقنا لذة طاعتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم أنت الكريم الأكرم لا إله إلا أنت الرزاق الرازق لا إله إلا أنت ذو القوة المتين لا إله إلا أنت الواسع الحكيم لا إله إلا أنت العرش العظيم تباركت وتعاليت. أنت العرش الكريم تباركت وتعاليت. أنت العرش المجيد تباركت وتعاليت. أنت الجواد البر سبحانك وبحمدك. اللهم ارزقنا السكينة في قلوبنا. Ya Allah, rizkikan kami ketenangan dalam hati-hati kami. Was-sa'adata fi buyutina, dan bahagiakan pada rumah-rumah kami. Was-sihhata fi abdanina, sehatkan pada tubuh badan kami. Wal barakata fi arzaqina, berkatilah pada rezeki-rezeki kami. Allahumma ja'alna min ahli syafaati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami di antara ahli yang mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna syafa'ata nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna min ahibba'ih wahsyurna fi zumratih wajma'na tahta liwa'ih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warzuqna ittiba'ahu zahiran wa batina wajma'na ma'ahu fi jannatin na'im wa jannatil firdaus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa anzilhu maq'adal muqarrab 'indaka yaumal qiyamah. Allahumma ja'al buyutana buyuta khair wa barakah. Ya Allah, jadikan rumah-rumah kami rumah yang baik dan berkat. Allahumma ja'al buyutana buyuta hidayah wa taqwa. Jadikan rumah-rumah kami rumah yang diberikan petunjuk dan takwa. Allahumma ja'al buyutana buyuta sitr wa sihah. Jadikan rumah-rumah kami rumah yang dijadikan tempat perlindungan dan kesihatan. Allahumma ja'al buyutana buyuta sa'adah wa farah. Jadikan rumah-rumah kami rumah yang diberikan kebahagiaan dan kegembiraan. Allahumma ja'al buyutana buyuta maghfirah wa rahmah. Jadikan rumah-rumah kami rumah yang diberikan keampunan dan kerahmatan. Allahumma ja'al buyutana buyuta tama'nina wa rahah. Jadikan rumah-rumah kami rumah yang diberikan ketenangan dan kerehatan. Allahumma ja'al buyutana buyuta najah wa falah. Jadikan rumah-rumah kami rumah yang diberikan kejayaan dan keberuntungan. Allahumma ja'al buyutana buyuta tasbih wa istighfar wa salawati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan rumah-rumah kami rumah yang sentiasa bertasbih, beristighfar dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi ahlina wa barik lahum fina. Ya Allah, berkatilah bagi kami pada keluarga kami dan berkatilah mereka dalam diri kami. Warzuqna minhum warzuqhum minna. Rezekikan kami melalui mereka dan rezekikan mereka melalui kami. Allahumma jma' bainana ma jama'ta ilal khair. Ya Allah, himpunkan kami semua dalam kebaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ya dzal jalali wal ikram. Amin. Kataballahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.